Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Tok Muda Channel. Tadi Puan Kai dia buka status. Dia minta semua pelanggan merayu dekat Tok. Dia nak minta satu batu kebal Tok nak buat bida. Tok cakap dengan dia minta maaf banyak-banyak. Barang kebal dah habis. Harga lagu tu lah. Kalau kata tak ada promotion, sebiji 8,000, 5,000, 8,000, 7,000, 11,000, 10,000, 15,000 pun ada. Sute. Oyak dia tak ada. Nak buat bida tak ada. Barang tak buat bida. Barang kebal habis dah. Dan memang barang kebal tidak akan dibuat bida. Biarlah lagu tu lah. Cuma sekarang ni kita dah buka peluang 3 barang kebal RM5,000 berserta package untuk ikut Tok di dalam program berjumpa dengan buyer. Program terdekat kita ni lepas raya di Melaka. Dan juga yang kedua di Kuala Kangsar, yang ketiga di Kuala Lumpur. Jadi barang kebal minta maaf banyak-banyak. Sekarang barang kebal tak boleh buat main-main. Barang dah tak ada boh. Barang sudah tak ada. Kalau rasa-rasa demo tu terror sangat, beli barang Shopee. Lepas tu iris tangan. Aku nak tengok jadi guna. Kan? Barang tak ada dah. Minta maaf lah. Jadi kalau kata barang ada, kita masuk barang hari-hari kita masuk barang. Barang kebal kita masuk post hari-hari dalam blog tu. Tapi minta maaf sobat. Barang habis. Bukan barang dekat Indonesia tu habis. Tapi master-master saing-saing kita di Indonesia tu jauh dah jangkauan dia tu nak pergi ambil barang. Contoh daripada Perlis nak pergi ambil di Perak. Jadi kakak set-set tu tak ada pitih dah. Perak. Dia tak ada pitih dah nak pergi ambil jauh-jauh. Bukan macam tempat kita ni ada highway, ada gapo, ada kemudahan barang apa? Harga minyak murah, tu murah, tempat yang mahal belaka. Jadi tak ada dah. Barang kebal, bida, sebut harga tak ada. Hak mana ada tu contoh sebut harga tu. Okey. Sebut harga tu dia unlimited time, ada satu hotel alamat tu tak. Hak tu lah tinggal. Tak ada dah bagi apa. Jadi oyak ke Puan Kai tu, tu ada di ladang air tu ni. Ni pondok tu ni nampak. Tu ada di ladang air sekarang ni. Ladang air. Hujan ni hujan. Jadi royak ke dia minta maaf. Barang kebal tak ada. Kalau barang kebal darurat bolehlah suruh dia buat bida. Okey beres. Assalamualaikum.